Pernah dengar tak satu terma famous iaitu FIRE? FIRE stands for Financial Independence, Retire Early. So ramai, especially orang-orang muda sekarang ini yang bercita-cita nak capai bebas kewangan pada usia muda dan bersara pada usia yang muda. Tapi masalahnya ramai yang tak prepare apa-apa pun. Ingat nak bersara awal ni senang? Sebenarnya tak. And worst thing, mereka berharap kepada duit KWSP. Tahukah anda sebenarnya ramai masyarakat, terutamanya masyarakat di Malaysia ini, duit simpanan KWSP tak cukup pun nak menampung kos persaraan ketika bersara nanti. Amount ini belum masuk lagi inflasi, kos inflasi, iaitu kos kenaikan harga barang. Let's say anda umur 25 tahun sekarang. Anda akan bersara pada usia 55 tahun. Itu 30 tahun. So bayangkan 30 tahun daripada hari ini, berapakah kos nak hidup? Berapakah kos nak makan sarapan? Berapa kos nak pergi shopping, groceries, barang-barang dapur? Berapakah kos nak pergi bercuti? Confirm akan berlipat kali ganda. Hence why it is very important untuk merancang persaraan pada usia yang muda. Disclaimer siap-siap, ada banyak jenis pendapatan yang anda boleh buat ketika anda bersara nanti. Tapi hari ini saya nak kongsikan top 3 sumber pendapatan yang saya sendiri bina untuk saya dan keluarga saya. Yang pertama ni saya yakin ramai orang tahu, iaitu sumber pendapatan daripada dividen. Dividen yang datang daripada pelaburan saham. Tahukah anda ada banyak saham-saham di luar sana yang memberikan dividen tahunan yang sangat-sangat tinggi. 8%, 10% pun ada. Cuma persoalannya, anda ada ilmu dan kemahiran tak untuk melabur dalam pelaburan saham? Sebab pelaburan saham ini tak macam ASB atau tabung haji. Masalah dengan melabur dalam saham ini, anda perlukan ilmu, anda perlukan kemahiran. Anda perlu tahu bila nak melabur, bila nak keluar. Kalau tak, habis. Kan, duit anda ikutlah pergerakan saham. Sebab pergerakan saham, kalau anda lihat, dia naik dan turun, naik dan turun, naik dan turun. Dia macam zigzag. Dia bukannya naik je memanjang. And the good thing about dividen ini, kadang-kadang bila anda melabur dalam syarikat, syarikat mengumumkan dividen maybe 2 kali setahun ataupun 3 kali setahun. Dan mereka mengumumkan dividen pada bulan-bulan yang berbeza. So, kalau anda bijak, anda placing duit anda dengan betul, modal anda dengan betul, anda mampu dapat dividen hampir setiap bulan daripada syarikat-syarikat yang berbeza. So, that's the beauty about dividen. In fact, saya pernah kongsikan topik dividen ini dalam YouTube channel saya. Anda boleh tengok di sini. The only thing about dividen ini anda kena ingat ialah satu bentuk pelaburan dan duit pulangan yang anda dapat bergantung kepada saiz modal anda. So at the end of the day, adakah anda dah ada simpanan yang mencukupi ataupun tidak? Hanya 36% rakyat capai simpanan persaraan mencukupi. Ini datang daripada siapa? Tidak lain tidak bukan Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sumber pendapatan yang kedua untuk persaraan yang saya suka, bisnes online, especially produk digital. So bila cakap tentang bisnes ini, ramai orang akan nampak, the popular choice lah buat F&B, kedai, restoran, even invest dalam franchise. Please be careful. The thing about business ini, terutamanya bisnes yang memerlukan modal yang besar, bagi saya sangat berisiko. So that is like the popular choice. So saya kat sini, saya nak kongsikan kepada anda the unpopular choice, iaitu digital product. Zaman sekarang dengan kemajuan teknologi, dengan kewujudan AI, machine learning dan sebagainya, kalau anda nak masuk dalam dunia bisnes, nak jadikan bisnes sebagai salah satu sumber pendapatan ketika anda bersara, anda kena jadi bijak. My choice adalah dalam dunia digital product. Contohnya macam e-book ataupun anda buat kursus online, even digital template yang boleh membantu customer ataupun klien-klien anda lah. So that is what I focus in. Pada tahun 2019, saya dah nampak dah masa depan ni. Apa yang saya buat? Saya tubuhkan syarikat App So Rich. All Become So Rich is an online learning education platform yang mana saya membolehkan masyarakat nak belajar, tambahkan ilmu dalam pengurusan kewangan, dalam pelaburan, tak kisahlah pelaburan saham ada, pelaburan unit trust ada,
daripada even pelaburan hartanah ataupun macam mana nak menambahkan pendapatan menggunakan high income skill ataupun kemahiran berpendapatan tinggi. In fact, anda boleh visit saja www.appsorish.com. Okay, saya sertakan link kat sini. The best thing about creating this product digital ini, banyak sangat kelebihannya. Okay, antara kelebihannya yang pertama, anda tak perlu risau tentang inventory. Anda tak perlu risau tentang production cost. Anda tak perlu risau untuk ada warehouse nak simpan stok-stok ini ataupun stok ini dah luput. Dan yang paling best, produk digital ini anda buat sekali tapi anda boleh jana pendapatan berkali-kali. Dan kalau anda bina sistem yang betul, anda boleh automate the whole process and dia boleh jadi almost passive income ataupun semi passive income. Good news kepada anda semua, kalau anda like apa benda produk digital ini, saya ada buat satu kelas khas bagaimana nak membina produk digital anda sendiri dalam satu kelas yang saya namakan sebagai Automated Income Kickstart. Bagi mereka yang berminat, anda boleh klik link yang saya sertakan dalam ruangan description sekarang. Pastikan anda join sekarang sebab sekarang ini kelas saya dijalankan secara live yang mana anda boleh tanya straight away sebarang persoalan, sebarang pertanyaan. Produk digital ni is a very new concept yang mana belum masuk sepenuhnya di Malaysia lagi. Tapi kalau anda lihat di barat, contohnya di Amerika Syarikat ataupun negara-negara Eropah, produk digital ataupun dunia digital ini dah jadi macam lumrah kehidupan mereka. Apabila mereka nak belajar sesuatu konsep, sesuatu ilmu, tak kisahlah ilmu kewangan, ilmu kesihatan, in fact ilmu digital ini sangat-sangat mudah. And everything is online, everything is digital. So, bagi mereka yang berminat, tunggu apa lagi? Hanya pergi link yang saya sertakan dalam ruangan description dan jangan risau, kelas ini kelas percuma, hanya daftar dan saya akan jumpa anda di sana. Bagi mereka yang mungkin risau, adakah ini sangat complicated? Seriously, apa yang saya sampaikan adalah sangat-sangat beginner friendly dan terima kasih dengan kemajuan teknologi sekarang ini, terutamanya AI, Artificial Intelligence. AI memudahkan semua orang, tak kisahlah semua lapisan masyarakat untuk berjinak-jinak dalam dunia digital ini dan bina your first automated income. Dan akhir sekali, poin yang ketiga ini sumber pendapatan yang saya yakin anda mesti pernah terfikir nak buat tapi mungkin takut nak buat ataupun belum buat lagi, iaitu sewa hartanah. Benda ini saya belajar daripada mentor saya dan saya pun pernah buat video tentang hartanah, bagaimana nak memilih pelaburan hartanah yang bagus yang boleh memberi pulangan kepada anda. Bagi saya, ini adalah satu sumber pendapatan yang agak stabil tetapi risikonya besar. Kenapa saya cakap risikonya besar? Sebab kalau anda nak bina sumber pendapatan daripada penyewaan rumah hartanah lah, tak kisah rumah ke, lot kedai ke, commercial building ke, kilang ke, it doesn't really matter. Anda mesti first tahu macam mana nak memilih hartanah yang betul dan berpotensi untuk memberi keuntungan kepada anda. Itu yang pertama. Yang kedua, nak beli hartanah ini risikonya besar. Kenapa? Sebab kebanyakan hartanah, kebanyakan masyarakat tak mampu nak beli hartanah secara cash. Jadi terpaksa resort kepada pembiayaan ataupun hutang daripada bank. So, bila bercakap tentang hutang ini, of course, there's huge commitment. Komitmen yang anda kena bayar setiap bulan. Kalau anda tak bayar, hilap hari bulan, rumah anda hilang, duit anda pun tiada. So, that's why it's very, very dangerous. And yang ketiga, kalau anda betul-betul nak menikmati pendapatan daripada sumber sewaan hartanah ini adalah apabila anda dah habis bayar ke semua hartanah anda pada usia persaraan nanti. Saya pernah buat satu video dekat YouTube channel saya, Blueprint sebelum umur 40 tahun. Dan dalam video tersebut, saya dah kongsikan saya punya goal pada usia 40 tahun iaitu 3 rumah saya dah habis bayar. Dan kenapa goal saya 3 rumah habis bayar ni? So, anda bayangkan, let's say lah satu rumah saya, rumah kondominium yang saya sewakan, let's say saya boleh dapat dalam 3,000 satu bulan. So, kalau 3,000 kali dengan 3, dah 9,000, hampir 10,000 ringgit, betul? Kalau rumah saya belum habis bayar, of course, duit sewaan ini majoritinya akan pergi kepada bank. Tapi bila saya dah berjaya habis bayar ke semua rumah saya, kos yang saya perlu keluarkan hanyalah cukai tanah, cukai pintu, maintenance fee. Itu sahaja. Tapi loan
Komitmen kepada bank saya dah tak perlu bayar. Dan duit itu masuk ke dalam bank saya ataupun poket saya like clean, bersih. So this is the idea about achieving financial freedom when you retire. So macam saya sendiri, bila saya retire, saya nak pastikan kalau saya tak buat apa-apa pekerjaan, saya tak buat apa-apa bisnes, duit yang masuk itu, yang masuk secara pasif, cukup untuk menampung kos perbelanjaan asas saya dan keluarga saya, termasuklah kos untuk saya enjoy life, right? What's the point of living your retirement age without enjoyment? Betul tak? So to me, that is the ideal way untuk retire. Saya harap video ini sedikit memberi anda satu gambaran ataupun apa yang anda perlu buat untuk merancang persaraan anda. Just remember this quote. If you fail to plan, you plan to fail. Jika anda gagal untuk merancang persaraan anda sekarang, sebenarnya anda dah pun merancang untuk gagal ketika anda bersara nanti. So make sure you plan now. Ikutlah tips-tips yang saya dah kongsikan dalam video ini. Dan sebelum saya tamatkan video ini, bagi mereka yang berminat bagaimana nak membina produk digital anda yang pertama, sertai saya dalam Automated Income Kickstart. Tunggu apa lagi? Klik link dalam description ini untuk join kelas percuma saya. That's all from me. I will see you in my next video.